Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. قال الشيخ المؤلف خالد الأزهري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. باب تتميم النواسخ وهو ما ينصب المبتدأ والخبر مفعولين. Ini bab pada menyatakan mensempurnakan segala amal nawasikh, segala amal yang menasakh, yang menghilang ataupun yang menghapuskan mubtada khabar pada asal, hapus hukumnya. Seperti kita kata Zaidun qaimun, susun macam tu asalnya mubtada dan khabar. Apabila masuk inna, maka Zaidun berubah jadi Zaidan, hukumnya bukan mubtada dah lah, jadi isim inna. Qaimun dulu khabar mubtada Zaidun, sekarang dah jadi hukum khabar inna. Begitulah kana Zaidun qaiman. Ni ada sikit lagi nak sambung hak tu lah tu. Tu tatmim nak mensempurnakan. Jadi tak habis lagi. Dulu sebut kana saudara dia dan inna saudara dia. Ada lagi satu bagai lagi. Lalu yuk mari babu tatmimin nawasikhi. Ini bab, hadza babun fi tatmimin nawasikhi. Lepas tu hasiah kata al-masdaru huna bima'na ismil fa'ili. Mana tatmim itu masdar maklumnya. Masdar tapi dengan makna isim fa'il. Dengan makna isim fa'il. Makna isim fa'il. Kalau gitu baca kan isim fa'il. Baca kan mana sih? Tak cerah. Ail mutammimi. Tu isim fa'il. Dia ibarat dengan tatmim masdar daripada masdar daripada mana tu? Mati dia kok mana tu? Masih. Tatmim masdar kita panggil bab taf'il. Mari daripada tammama yutammimu tatmim, fa'ala yuf'ilu taf'il. Maka dia kata masdar dengan makna isim fa'il, ayil mutammimi. Jadi makna kata babu tatmim ni gak babun fi bayani mutammimin nawasikhi ataupun fi zikri. Masalah kedelah nak isah makna. Ini bab pada menyatakan yang mensempurnakan segala amal nawasikh. Mana sebut tak habis lagi, tak sempurna lagi. Nak mensempurna dengan bab ni lah. Lalu tu kata siah lagi wal makna makna kalamil musannif, maknanya hadza, dia nak hurai makna dah.
hadza babun yuzkaru fihi al-masailul mutammimatu li anwa'in nawasikhi. Jadi bentuk huraiyalah. Maknanya inilah suatu bab disebut padanya akan di beberapa masalah yang mensempurnakan akan bagai-bagai nawasih. Panjang huraian dia. Lepas tu syarah kita muhasyi kita lepas pada dia takdir gitu sudah dah, dia mari menyatalah dia tambah sikit tu, dia tambah anwa'. Sedangkan mata tatmin nawasih tak ada kata anwa'. Dia rakyat pula dia kata wa innama qaddarna anwa'. Sesungguhnya kami takdirkan anwa'. Dalam mata tak ada kata tatmimin anwa' nawasih, tapi kami takdirnya babun yuzkaru fihi al-masailul mutammimatu li anwa'in nawasih. Itu kami takdir anwa' begitu buat apa tu? Li annal musannifah, kerana bahawa musannaf itu lam yastawfi. Tidak sebut habis juga, tidak sempurna, tidak menghabisi juga fi hadzal babi, dalam bab ni bab nak cara ke datang ni. Musannaf kita tak menghabisi juga akan ma baqiyah. Sebut pun sebut setengah-setengah ya. Tengok lagi ke datang dia kata wa huwa zanantu wa akhawatuha wa hiya sab'atun, 7 ya, walha banyak lagi. Sebut 7 ya. Ada kata tak habis juga. Lam yastawfi fi hadzal babi akan ma baqiyah, barang yang tinggal lagi ada lagi. Gapo ma baqiyah min afradin nawasikhi, daripada satu-satunya amal nawasikh allati lam tuzkar qablu, yang tak disebutkan sebelum itu. Itu dia. Contohnya bal, bahkan musannaf kita zakara, sebut ia fi hadzal babi, dalam bab ni dia sebutkan nau'an, satu bagai minan nawasifi. Dia sebut bagai, bukan satu bagai, sebut bagai daripada nawasih. Gapo? Wa huwa ma yansibul juz'ain, barang yang menasabkan 2 juzuk. Kalau ke 2 juzuk tu mubtada khabar tadilah. Kama annahu fi ma sabaqa. Tu dia. Hak dulu pun lah tu juga, innama zakara naw'a ma yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabara. Dia sebut ke satu bagai barang merofak ke mubtada, menasab ke khabar. Merofak ke mubtada jadi isim seperti kana segala saudara. Dan satu bagai lagi wa ma yansibul mubtada'a wa ma yarfa'ul khabara, barang yang menasabkan mubtada dan merofak ke khabar. Itu kalau kuat inna. Lepas tu ada lagi lah yang beramal supaya tu tak ada sebut tu. Dia dia. Kalau itu fadzakara min naw'i kullin, sebut ke jumlatan minal afradi, sebut sejumlah gitu ya. Bukan kata sebut habis, tak. Walam yastawfi, dan tidak menghabisi ia musannaf akan jami'a afradin nawasiki, akan semua perkara-perkara satu-satu tak. Kalau katakanlah misal 30, dia sebut setengah-setengah saja. Dah. Sebut inna segala saudara ni. Ada lagi hak beramal supaya inna tu nasab ke isim rafaq ke khabar, antara lain lallati linafil jinsi masalah. Hak beramal supaya dinyakan alfa laisa, banyak lagi yang tak ada sebut tu. Habis tu kata musannaf kita lam yastawfi, tidak menghabisi. Tak menghabisi. Sabit tu kami kedim dalam bab dia tu, kami kata wal makna hadza babun yuzkaru fihi al masailul mutammimatu li anwa'in nawasikh. Kami tambah anwa', kami tak kata mutammimatu lin nawasih lalu dak li anwa'. Kami selit masuk perkataan anwa' kerana tu tilik pada musannaf tak menghabisi pada sebut. Tu dia jaga. Lepas tu di bawah tepi ni pula ada kritik pula, ada tu ibarat. Kritik ibarat dah. Qauluhu al-masailul mutammimah tani. Hak muhasyi kita kata al-masailul mutammimatu li anwa'in nawasikhi. Situ dia kata al-aula pula. Lebih molek kata gini.
an-naw'ul mutammim yang mufrad itu. Hadza babun yuzkaru fihi an-naw'ul mutammim li anwa'in nawasih. Ya balah. Pasal tu kalau gitu gapo nawasih? Lagi lagi. Dia kata wan nawasikhu. Nak bahas kelimah dulu dah. Nawasikh jam'u nasikhin, jamu' daripada mufrad kata nasikhin. Kelimah dia ialah badal tak apa, baca ismi tak apa, ismu tak apa, ialah khabar mubtada mansub, ismu fa'ilin. Nasikhin ni kan nak kecek kelimah isim fa'il. Isim fa'il makna logat gapo nasikh ni? Makna dia bimakna muzilin. Makna yang menghilang. Tu duk kata nasah kalau tengaji ni ayat ni kena nasah ni. Ayat ni dinasahkan. Apa dinasahkan? Hukum dia tu dihapuskan, tak diwa'amal. Qira'at banyak dia panggil mansukhul hukmi. Tilawah tidak nasah. Ayat tu duk baca supaya ayat cara kaedah perempuan yang suami mati. Kena edah setahun. Tu dulu. Bila turun ayat lagi kena edah 4 bulan 10 hari. Ayat 4 bulan 10 hari nasikhatun. Ayat ni yang menasahkan akan ayat hak nu. Kita ngaji satu bab dalam ilmu usul tafsir sebut bab nasah. Nak erti kata nasah ke apa? Menghilangkan, menghapuskan. Tu dia kata nasikh bimakna muzilin. Allah sebut dalam Quran, ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ma nansakh, tidaklah kami menasahkan. Apa menasah? Kami menghapuskan. Tu dia. Maka kita mengaji nahwu juga panggil amin nawasih, amin yang menasah. Gapo asal pada logat? Nasah makna menghilang. Sini ada ayat ni. Kelimah nawasih jamu' daripada nasikh. Nasikh kelimah dia isim fa'il dengan makna muzilin. Tu dia ayat logat pula tu. Ni cara kelurah siapa dengan kelimah pun semua sekali. Ambil dari mana? Hakikat logat tu. Ma'khudun. Huwa ialah nasikh tu. Hak kata mufrad bagi jamak dia nawasikh. Nasikh ambil dari mana tu? Ma'khudhum minan naskhi. Nasakha yansakhu naskhan. Maksudnya masdar dia. Ambil daripada naskh. Apa naskh? Wa huwal izalatu. Tu makna dia. Wa huwa yani wa ma'nahu, makna naskhi itu maknanya al-izalatu. Izalah makna menghilang lah. Menghilang. Tadilah menghilangkan hukuman. Kali-kali sebab ayat Quran agak maknanya hak ni baca sajalah. Mau amal dengan baca, ambil kelebihan dengan baca. Hukum makna ayat tu tak boleh, tak boleh pakai. Kerana hukum sudah dinasahkan. Itu dia. Wa minhu ni duk berkecek lurah ni. Wa minhu dan setengah daripadanya minhu ay min kaunin naskhi bi makna al-izalah. Setengah daripada naskh dengan makna izalah tu seperti nasakhatis syamsul dhilla. Tu logat ngaji lurah lah. Nasakhat tapi oleh kerana syamsu, perkata syamsu matahari dak jumuh tu Arab dia pakai muannah lalu buh alamat taknih. Nasakhatis syamsu tak kecek nasakhas syamsu tu apa panggil tak kena dengan lurah. Tengoklah Quran bukan. Idza syamsu kuwirat. Mari kita taknih. Syamsu kuwirat, tak kata syamsu kuwira dak. Semua tu ambil daripada Quran. Dia bercakap nasakhatis syamsu dhilla. Apa makna? Maknanya iza azalathu. Tu tafsir makna nasakha tu. Apabila menghilang. Arti menghilang, menghapus oleh matahari akan bayang teduh. Tak ada matahari macam tengok. Hak gelap kelam tadi tak ada lah. Tu dia.
Bila matahari pacacah agak bayar tak ada. Teduh tak ada. Artinya nasakhatis syamsuz zillah. Tepat naknya nasakha makna menghilangkan, menghapuskan. Tu asal orang. Apa klik mai sini pula? Utliqa lafzun nasikhi ala hadhil adawati. Ni nak ayat jalan munasabah dia panggil. Jadi ulama dia nak letak apa ni, nak letak panggil istilah tu dia ada munasabah lah dengan orang. Supaya dia letak nama ni kan macam-macam. Kalau kita mengaji nama ni, nama gapo dia letak ni musyarat ni panggil letak nama gapo, musyarat ni panggil gapo kan, panggil macam-macam panggil. Tak engkau tu letak engkau ni rekah daripada ni. Tu. Semua dia letak nak menjadi mudah tergambar. Kali gitu ulama nahu ambil daripada nasah tadi gimai letak adat-adat ini. Kana panggil nawasih. Kana saudaranya panggil nawasih. Inna saudara dia panggil nawasih. Hak lagi kadata zanna wa akhwatuha panggil nawasih. Kok mana boleh panggil gitu? Lalu dia kata utliqa lafzun nasikhi, diitlaq. Diguna dipakai akal lafaz perkataan nasikh, diitlaq ala hadhil adawati, atas ini segala adat. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, zannan wa akhwatuha, apa ni nah? Panggil adat nawasih. Sebab apa panggil gitu? Lima fiha. Ini lima wujida fiha. Fiha ni takluk dengan suatu mahzuh. Mahzuh tu jadi silap bagi ma. Lima wujida ataupun lima kana, kerana barang yang didapatinya barang. Aib duduk dalam hak kedai tu, silap pun hak mahzuh, dalam silap tu lah aib juga mah di situ. Lima wujida, kerana barang yang didapatinya barang, didapati fiha padanya, pada hadhil adawah. Kerana ada dalam perkataan ada pada kana saudaranya, inna saudaranya tu ada gapo didapati padanya. Baik, minal izalati. Tu barang yang didapati padanya daripada menghilangkan. Kerana menghilangkan. Tengok wisuk dulu. Ilak pula dia panggil illatun li illatin. Li'anna kullam minha. Sebab apa kata ada pada kana saudaranya tu ada makna menghapus, ada kok mana? Li'anna kullam minha, kerana bahawa setiap satu daripadanya, daripada hazihil adawat tu, tiap-tiap itu nanti isim anna tu dan nanti khabar jumlah yuzilu hukmal mubtada'i wal khabari. Tu nasab apa? Kerana tiap-tiap tu menghilang ia kullu minha akan hukum mubtada dan khabar. Ya. Tengok pemisah tadi lah dah. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Ada. Muhammadur Rasulullah tu mubtada khabar susunlah tu. Apabila mari inna masuk dah. Inna zaidah. Jadi salah inna menghapuskan hukum mubtada. Sekarang bukan mubtada dah lah. Zaidan. Kelakuan rafa' pun tukar jadi nasab. Hukum pun tak panggil hukum mubtada. Dia panggil isim. Dulu amal yang merafa' mubtada ibtida. Sekarang amal yang beramal pada zaidan inna. Jadi salah inna menghilang, menghapus, menasahkan. Begitulah kerana itu dia. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammadun isim kana, aba nasab alif, khabar kana. Gitu. Kalau tak sabitlah tu gak, bawa ke mubtada khabar lah. Tu sebab tu munasabah. Kana saudaranya panggil amin nawasih. Begitu juga apa lagi inna segala saudara panggil amin nawasih. Dah kita akan cara depan pun ya. Tu munasabah. Tu makna kata utliqa lafzun nasikhi. Utliqa ala hadhil adawati lima fiha, lima wujida fiha, ataupun lima kana fiha.
Kerana barang yang didapatinya barang padanya. Gapo barang yang didapati padanya? Minal izalati. Hagana kata ada padanya izalah. Li anna kullan, dia panggil illatun li illatin. Ni ilat dah, ni ilat tambah atas ilat pula. Kerana bahawa setiap-tiap daripada hadil adawat itu yuzilu, menghilang ia akan hukmal mubtada'i wal khabar. Apa makna hukum mubtada khabar? Tafsir pula. Ayil hukmal ladzi, nak tafsir hukmah tadi. Menghilangkan hukum mubtada khabar arti menghilangkan hukum yang kana hasilan lahu qabla dukhulin nasikh. Arti menghilangkan hukum yang telah berlaku ia. Itu hukum allazi yang kana, yang telah berlaku ia, yang telah ia berlaku kana hasilan. Itu dia adalah ia yang hasil, dipanggil kecek itu saling maksud saja. Hukum yang telah berlaku ia hukum lahu bagi mubtada. Qabla dukhulin nasikh, sebelum daripada masuk amal yang menasakh. Hukum kedua selalu lah, mubtada khabar kedua selalu lah. Hukmal ladzi kana hasilan lahu. Kalau kata lahu ma zuhir, hasilan lahu ma, nak rajak ke mubtada wal khabar. Tapi kata dengan mufrad takwil lah dengan ma zukira. Hukum yang hasil yang telah berlaku bagi mubtada khabar. Berlaku bila? Qabla dukhulin nasikh, sebelum masuk amal nawasih. Kata Zaidun qaimun belum bubuh inna. Zaidun qaimun belum masuk kana masalan. Tu hukum tu asal hukum mubtada khabar. Apabila buh kana, paut jadi isim dia dan khabar dia. Begitulah. Gapo hukmal ladzi kana hasilan lahu qabla dukhulin nasikh wa huwa al-i'rabulah, iaitu i'rab. I'rab jadi apa? Zaidun mubtada, qaimun khabar mubtada. Bila ambil kana apa? Zaidun jadi apa? Isim kana, taklah kata rafa mubtada dahlah. Lalu kata dia wa yatajaddadu, tak ada kana hasilan, tak habis lagi duk tafsir hurai hukmal mubtada. Ingat ke ayil hukman ladzi kana hasilan lahu hasil qabla dukhulin nasikh. Gapo dia? Wa huwal i'rabu wa yatajaddadu lahu i'rabun akharu. Dan berdatang-datangi, berlaku, timbullah mana yatajaddadu. Ada pohon hasil hak telah berlaku. Hak yatajaddadu ni berdatang-datang, baru duk berlaku, sedang berlaku. Dia wa yatajaddadu lahu, dan berdatang-datangilah ataupun timbullah baginya bagi apa tu mazukira min mubtada khabar oleh i'rabun akharu, datang oleh i'rab lain. Dulu i'rab rafa mubtada, hak ni rafa khabar mubtada. Apabila masuk kana timbul i'rab lain. Mana i'rab lain? Tak kata dalam Zaidun tu rafa mubtada, rafa jadi isim kana dalam masalah. Yatajaddadu lahu i'rabun akharu yajlibuhun nasikhu. Siapa tarik jadi i'rab lain? I'rab lain yang menarik akannya oleh amal nawasih itu. Itu dia hurai. Sudah nak kita jelas. Tu baru duk tengok hasiah, tetap duk berkecek babu tatmimin nawasih. Dalam tajuk kita hak musannaf tak ada masuk lagi. Kita tubik main ke kalam musannaf semula. Musannaf syarah. Ingatlah dia tuai-tulur mata syarah orang-orang. Dia buat mata pas dia sendiri syarah mata dia ni. Habis kalau kata musannaf, cuma kita nak baginya hak dalam likung tu mata, musannaf kita panggil. Hak luar likung tu syarah, kita panggil syarah. Orang tu lho. Kalau kita buat awak diri, apa kita sarah diri. Mana tuai sorang. Baik, kata musannif babu tatmimin nawasikhi wa huwa ma yansibul mubtada wal khabara hala kaunihima maf'ulain. Tu kita kedis supaya ni faham kata maf'ulain itu nasab jadi ha nah. Bukan maf'ul yang kedua bagi yang sibuk dah. Nasabah yang sibuk itu muta'addi satu ya. Gapo nawasih wa huwa, ni kalau yang masuk dengan marji' ilah nak kata wahiyah lah. Nak rajak ke nawasih.
Wahia an-nawasih. Tapi molek sini nak klik kota temim. Klik kota temim dengan makna mutammim. Jola juga dah, tapi hasiah dah jaga tu. Dah hasiah dah jaga tu. Kita dah buat musyikir tu. Mari kita tengok hasiah pula sini yang kata qauluhu wa huwa. Nak situ sikit dah. Wa huwa dan ia ataupun dan ia itu, asal dia mari ia itu asal dia lah tu. Tapi kita nak dengar lu hak asalnya pun dengar orang apa? Orang sebelah sana, orang Hindu dia cakap ia. Dia cakap itu. Ia itu. Ia itu. Ia tu dhamir, itu tu makrifah. Niat dah makrifah. Pas kita potong i tu baik ia saja. Ia itu. Itu kita. Tu bahasa tu dah. Ia itu. Huwa ia. Tak kalau yang makrifah tu baik itu. Dia tak boleh kata itu kalau tak cerak. Tu orang tua kita terjemah ni masya-Allah sungguh. Hijau dia. Ia itu asalnya itu. Ia itu. Ia tu. Ia tu kita kecek kapan jadi ia tu. Ataupun dia tu. Dia tu. Tu mari itu. Kita kecek di tu dah. Dia tu. Man dia itu. Ia itu. Biasalah. Jadi sekarang jadi iaitu kita panggil. Wa huwa dan iaitu. Wa huwa dan ia itu. Ya tu. Tapi kita ada kitab biasa di bahasa. Apabila terenungnya jolah sungguh. Lepas tu ni kata ia kata huwa. Ni pun karik juga. Lorak kita tak ada pelik apa tu. Ia tak ada kiam zakar ma'annah. Tapi bahasa Arab dia ada lain. Huwa dengan hiya tu. Sejumlah ia belakang. Lalu dia kata sini iaitu tazkirud dhamir. Gaduh. Mentazkir ke dhamirnya kata huwa tu dhamir muzakkar begitu. Wa ifraduhu. Buat main dengan mufrad. Itu dua tempat cara. Satu kata dengan dhamir muzakkar. Yang kedua mufrad. Huwa muzakkar lagi mufrad. Kalau muannah kata hiya. Ni kata huwa. Ni kari. Halu harap je kari. Huwa apa kata huwa, tak kata hiya. Jadi satu. Apa kata huwa, tak kata hiya. Nah. Dia nak jaganya kata bi'tibaril khabari. Tu jalan sah. Dengan kirakan khabar. Nak ayat tu nak meraih khabar. Mana khabar? Ma yansibu. Ma kasi mausul tu musul mustarak. Kalau mau perak pun ya juga. Jamak pun ma juga. Muzakkar muannah pun ma belaka. Pilih ke khabar ke boleh huwa. Tak ada apa. Satu jalan. Ni li tanwi' dia panggil. Nak ayat satu bagai lagi. Ni satu bagai. Satu bagai lagi boleh juga atau li tanwi'. Mengaji makna pula dah banyak bahasa pula terjemah atau terdekat dengan Arab tu. Atau tapi kita kata apa tak atau. Jadi bagi huwa. Kalau tak bagi huwa dekat atau kata dekat dia. Cuma kita masuk tu ya kita. Dia kata atau bita'wili kulli wahidin. Gitu dengan takwil. Wa huwa sebab dhamir rajak ke nawasih tu perkataan jamu. Nak kata hiya baru masuk dengan dia. Kata huwa tak masuklah. Gini takwil tiap-tiap satu. Mana gitu. Wa huwa dan iaitu nawasih ni kullu wahidin minan nawasih. Tak apa. Dua. Ada sekali lagi. Atau annahu aidun 'alan nasikhil mazkuri ma'nan. Kok tu. Atau bahwasanya dhamir ni kembali atas an-nasikhi al-mazkuri ma'nan. Nasikh hak yang disebutkan makna. Cilik betul lah. Ala kulli hal ya kaedah Arab dia nak cari jalan wisah. Ni kita belajar kaedah jawab mudah-mudah. Tu dia. Nanti jawab mudah-mudah tepat tak kena. Ya kena kata tak kena. Walau pandai maksudnya. Mapahonya tu. Pas lapar dia mau kira ambil. Apa tak kira? Tu dah. Tengok. Nah. Lidilalati lafzin nawasikhi alaih. Kerana menunjuk oleh lafaz perkataan nawasih alaihi alan nasih mazkur makna. Jadi nak ayat kata kecek huwa tu dia mau pandai ke? Kira. Kerana tak kata hiya.
Sedangkan nak klik tempat rojak dhamir, klik ke nawasih, perkataan jamak tu. Dia kata satu nak kerana klik pada khabar. Ma tu maksud mustarak. Ikut kan nak kata hiya apa? Masuknya dia huwa, masuknya dia hunna, masuknya dia. Yang keduanya takwil. Huwa tu klik ke nawasih tapi takwil dengan kullu wahidin minha. Jadi mufrad apa? Mufrad zakat. Atau apa rojak ke nasikh. Hak yang disebut makna. Sudah ilik ke makna, tak ada nak kelapan dah. Lidillah alaih. Au ada lagi. Au raji'un. Tak ni kata bi'tibari. Kita atas pada bi'tibar sendiri. Au raji'un. Ataupun yang atas pada aidun au annahu raji'un atas itu malah. Ataupun dhamir huwa tu raji'un yang kembali ia klik ke li tatmim. Rajak klik ke tatmim, bukan rajak ke nawasih. Klik situ. Huwa ia apa ia, bukan rajak ke nawasih, rajak ke tatmim tu kata dia. Atau klik situ. Tak apa. Tapi bimakna al-mutammimi. Pak jalan lah tu kan main secara huasa tu dah. Orang mengaji qul huwallaha huwa raja'man. Kata tu. Tapi kita tak ada cara lah tu. Bahasa biasa kalau Allah sini pih tak baca sokmon dah. Dia tu betul mengaji sikit. Huwa kata olehmu ya Muhammad. Huwa ia. Ia apa ia? Mana marji' ilah tempat klik huwa duk mana? Tu kan. Nak merojak kita tafsir lah. Baik. Tu rojak kepada tatmim bimakna mutammim. Berapa wajah tu? 5 tu jawab pai dia. I'tibar khabar, takwil kulli wahidin 2. Aidan ala nasikh, ya kepak ni dah. 4 bukan 5 dah. 4. Yang keempat, rajak ke tatmim tu, bukan rajak ke nawasih. Tatmim dengan makna mutammim sifatnya tadi. Lepas tu dia kata lagi. Dia kata lagi. Walau arja'ahu, dan kalau mengkembali ia arja'ah. Kalau raja'ah dia lazim. Walau arja'ah, kalau mengkembali ia musannaf. Hu akannya akan dhamir huwa tu, akan dhamir huwa tu kalau mengkembali li mana ila lafzin nawasikhi. Kalau dhamir tu rajak klik kepada nawasikh, dan wala hadza zalikal marji'ah, dan silar ia akan itu tempat rajak, tempat kembali tu. Dan walam yulahizil khabara, dan tidak silat akhir khabar. Kaedah kena lagu mana? Jawab lau arja'ana la annaka, nas saya mentaknih ia kena taknih ia. Kena kata nah wa qala hiya wa hiya, taklah tu wa huwa. Dengan ilmu masya-Allah. Betul tak mudahlah. Baiklah, ni paling bentuk kaedah. Sabit kali kita nak kecek, dia kena kaedah, dia payah, dia kena penting. Betul kalau tak ada kaedah, dia kecek mudah, kecek lepas. Dia. Orang hak tahu kata dia pun halusi nak letak, dia letak dah kena dah kaedah gak. Nama gonya dia apa yang dengan kaedah dah. Tu dia. Tengok dia kata, kalau sekiranya tak sila ke khabar, tak gi ke takwil tadi, tak gi kepada jawab 2 3 4, salah satu 3 4 bajah tu, serta silakan kepada nawasah tempat nak klik tu lah. Kena kata hiya, tak boleh kata huwa dengan kaedahnya. Tu makna kata la annasa, naca mentaknih ia musannaf akal dhamir itu, dan kata musannaf kata wahiya, tidak wa huwa dak lah. Ni kalau kita jari tak nak bergaduh lah tu. Pasal terjumuh dia serupa ya. Wahiya wa huwa, terjumuh serupa ya. Tapi kaedah Arab tak boleh. Berkarik nak tahu huwa kan nak tahu hiya. Ni kata lugah Arab ni tinggi. Lebih ahibbul Arab
li salatin. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, kamu kasihkan arak kerana 3 perkara. Satu, li anni arabiyyun, kerana aku bahasa Arab. Wal Qur'ana arabiyyun, Quran pula bahasa Arab. Tengok lebih, tak ada di bahasa lain tu. Sebab tu camping orang setiap bahasa kena reti Arab, lugah fusha. Nah. Dan satu lagi, wa kalam ahli jannah, semua kata ahli syurga esok arabiyyun juga. Tu kelebihan Arab tu. Keistimewaan dia tidak ada di bahasa lain. Walaupun dia berebut dah dunia nak tinggi tu, nak sibal orang dia, nak gapo, dia orang pakak gaduh dia belalah. Nabi tak ada bahasa lain dah, bahasa Arab. Bahasa Arab. Tu dia. Ahli syurga esok kata bahasa Arab belaka. Apa itu tak reti, tak apa, otomatik dia reti. Ini ayat kelebihan Arab. Lalu tu kena cara dia huwa ke hiya. Tu dia dah. Bila sebut huwa sudah dah, kok mana ni? Tu kena jangan apa, tahu kaedah dia. Jalan jawab dia begitu. Hundur klik. Wa huwa da iyalah. Tak apalah kita agak dah ni tu. Segala amal nawasih tu, tiap-tiap satu daripada segala amal nawasih tu ialah ma barang. Dia nak cara sini. Yang sibul mubtada awal khabara. Barang amal nawasih ia menasak ia akan mubtada. Panggil mubtada tu tilik ke asal. Asal dia mubtada. Wal khabara dan khabar mubtada pada asal. Apabila masuk dia menasakkan. Zaidun qaimun, apabila masuk dia jadi Zaidan qaiman. Apa itu tengok misal depan sikit lagi. Zanantu Zaidan qaiman. Tengok tu. Kalau tak ada zanantu tak Zaidun qaimun, mubtada dan khabar mubtada. Apabila masuk zanantu jadi zanantu Zaidan qaiman. Ma yansibul mubtada awal khabar. Mubtada khabar tu kena nasab. Sebab apa? Hala kaunihima maf'ulaini. Sini ibarat gini dalam mata jamiah dia ibarat ala annahuma maf'ulani laha. Dia kata gitu tak? Atas bahawasa kedua jadi mubtada maf'ul kedua. Tu dia. Hala kaunihima maf'ulaini. Mana tu nak bila dulu amal nawasah hak yang kata menasahkan hukum mubtada khabar jadi kok nasak tu. Kerana maf'ul wa huwa zanantu wa akhawatuha. Sebab tadi jawab ni sebab tu. Wa huwa dan iaitulah. Ni tak apa klik pada ma yang sibu. Tak apa pun kalau tak tilik kepada syarah, klik pada mata nawasih. Apa tadi juga. Zanantu wa akhawatuha, iaitulah zanantu dan akhawatuha. Sebenarnya nak betul zanna tu lah, cuma tu dia sebut reka dengan fa'il selalu dah. Dia nak betul zanna tu saja ya. Segala saudara pun nak ra'a wajadah tu ya, nak alimah, tapi dia sebut sini reka sekali dengan fa'il selalu. Ni kata zanantu akhawatuha dan segala saudaranya. Gapo saudaranya? Wahia, bukan ajak tu. Wahia dan ialah zanantu akhawatuha sab'atun. Kalau ia tak kata sab'atun zanantu wahia, zuhir nak rajak ke akhawatuha saja. Ni tak ni pasal dia bila zanantu ratik ni. Kata wahia kena letak ke zanantu akhawatuha pula. Wahia dan iaitulah zanantu akhawatuha tu sab'atun 7. Dia kata sebut tak habis. Sebagaimana hasiah ayat tadi, ada lagi selain pada 7 ni. Mana yang pertamanya zanantu sendiri, yang kedua wa hasibtu dan nak lafaz kat sini. Dan hasibtu dan za'amtu dan khiltu dan alimtu dan ra'aitu dan wajadtu. Cukup 7. Tepat nak zanna, hasiba, za'ama, khala, alima, ra'a, wajada. Kalau tak berhubung dengan fa'il dah. Baik, dalam 7 tu saat ni tu pecah pula dah. Fal arba'atul uwalu. Ni nak sekaligus nak kesamaran dah. Kalau kita nak lupa kaedah gak, Zuhir nak baca fal arba'atul awwalu. Nak kesamaran sekaligus nak baca waktu. Tak kena kalau baca gitu. Ni kena kira kaedah. Kelima apa al-uwalu ni? Berapa?
Jamak daripada mufrad dia ula. Tu. Dia kena pergi ke muannah. Supaya masuk dengan al-arba'atu kata. Al-arba'atu dia ta'nih. Bila mausuh dia ta'nih, man'u dia tu muannah. Na'at nama muannah juga. Kalau baca al-awwalu tak boleh. Al-awwalu mufrad muzakkar. Tak masuk dengan al-arba'atu. Tu dia. Dah tu nak baca fal arba'atul uwalu. Tengok tu kaedah. Nak tak baris ni. Tak ada kaedah kan nak guna. Itulah wajib ngaji ni dia ni. Nak tahu wajib ngaji ni dia. Tu boleh kena kelimah dalam hadis, dalam ayat. Nak pergi situ besar kali. Maksud kita nak situ besar kali. Nak jaga Quran. Tu dia. Dan Quran dia mungkin pusing baris pokoknya kita boleh tahu kan dengan kaedah. Sekalipun kita tak ingat misalnya. Fal arba'atul uwalu, tengok baris tak ada kata nak buh baris aku mana. Tu kaedah dia. Jadi jamaklah ni. Fu'alu, jamak aja. Fu'alu. Kata mengaji ismul ladzi la sarih, masalah isim tak terima tanwin lah. Sekira kalau tak ada alif la uwalu, tak alif uwalun. Tu dia lah. Fal arba'atul uwalu, jamak pada al-ula. Tu jamak pada tu ula taknih bagi al-awwalu. Yang pertama lafaz zakat kata al-awwalu, lafaz muannah kata al-ula. Yang pertama juga. Lepas jamak dia al-uwalu. Tu dah. Uwalu. Tu pasal. Kalau kita baca al-awwalu tak kena selalu dah. Fal arba'atul uwalu. Maka bermula 4 yang pertama. Bukan 7 saat ni tu. Dalam 7 tu ia hukum tak serupa pula. Lalu kata 4 yang pertama. Zanantu, hasibtu, za'amtu, khiltu. Nak 4 hak yang pertama tu. Tinggal lagi, baki lagi 3. Nak kata hak 4 yang pertama dulu. Ialah khabar. Tufidu tarjiha wuqu'il maf'ulisan. Sini molek kita kaca gawe habis. Kerana idhafah nah kita nak buci tengah-tengah tak boleh. Kalau kita baca Quran buci sikit-sikit tu wajib hundur klik. Itu dia. Kita tak ada nafas wajib hundur klik. Tidak dia punah makna. Fal arba'atul awalu tufidu tarjiha wuqu'il maf'ulisan. Ya di situ kalau ada. 4 yang pertama itu tufidu, memberi faedah, menunjuk ia, memberi reti ia, kecek dengan 4 yang pertama tu memberi reti makna dia akan tarjiha. Tarjih pasal kita mengkuatkan, memberatkan berlaku maf'ul yang kedua. Tarjiha wuqu'il maf'ulisan. Habis kalau situ. Tak boleh misalnya kena baca tufidu tarjiha wuqu'il maf'ul sana. Tak boleh lah kalau tidak habis nafas ke apa tu. Ataupun tufidu tarjiha wuqu'il al maf'ul sana. Tak boleh buat itu. Tu dia lah. Ayah kena cuma belakang. Tu dia. Memberi reti akan memberatkan berlaku maf'ul yang kedua. Mari kita tengok di misal. Jadi nak ayat kan tu reti dulu buat sementara. Nak ayat kata zanna pakai makna kuat seko. Tu baru masalah lebat. Baru mutaaddi 2. Baru dia masalah amal nawasih. Makna tarjih. Apa dia? Ada takrif zan tu apa? Idraku tarafir rajihu. Mendapat ke satu pihak yang kuat. Kalau kira persen juga 90% lebih dekat-dekat dengan 100. Dia kalau duduk 50-50 panggil syak. Benar puluh tu zai dah tu panggil tu. Lebih pada setengah agak 51. Tu lebih pada setengah dah. 51, 2, 7 tu panggil zai. Tapi zai tak kuat mana. Zai dah tapi tak kuat. Lebih sikit pada setengah. Tak kuat. Hak kuat mana 90 dekat dengan 100% tu zon yang rajih. Situ makna zon makna lagu tu. Sekar dengan makna dekat-dekat makna yakin nah. Hak tu mutaaddi 2 maf'ul. Hak tu lah masalah amal nawasih. Supaya ayat nah. Saya kata mana? Saya kata orang Yahudi tu, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
Macam mana orang khashi'in? Allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Tu dhannu ya. Apa dia? Orang khasyi' tu ialah allazina yadhunnuna. Orang khasyi' tu orang yang zon tu bukan kadang main-main dak, kuat. Siapa tak yakin nah. Orang yakin kata sikit lagi akan bertemu dengan Tuhan. Sikit lagi akan kembali kepada Tuhan. Tu yazunnu itu makna yakin. Yazunnu makna rajih. Tu baru masuk menasah mutada khabar. Allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mulaqu khabar anna hum isi anna. Dia panggil apa tu? Duduk di tempat menasahkan. Lepas tu duduk situ maf'ul bagi yazunnuna. Tu iaitu orang kosong, orang yang yakin kata akhirat esok akan bertemu dengan Tuhan, tak seperti kafir. Kafir mati tak hidup balik. Tu dia. Orang yang mati hidup balik syak. Kita orang mukmin tak. Tu Tuhan. Maka kita ngaji sini, inilah orang panggil zanna wa akhawatuha, hak beramal menasakkan dua maf'ul ni. Ingatlah. Baik tak nak pergi mana mengaji kita? Nuh ke Quran hadis. Itu dia. Kalau zanna tidak pakai makna ni, dia tak muta'addi dua. Bukan semua muta'addi dua semua dak. Nanti kita akan tengok depan dah. Mari kita tengok dalam hasiah pula. Misal dulu. Misal ada depan lagi. Taqulu zanantu Zaidan qa'iman. Terlakah dulu Misalnya kita lakah dulu tu. Taqulu angka kata ai fil misal ada fi misal zanantu. Angka kata pada misal zanantu kau kata gini. Zanantu Zaidan qa'iman. Pasti dia tertebik. Fa zanantu mubtada. Zanantu tu ialah fa'lun wa fa'ilu sekapuh tu fa'il dah tu. Mana dia zanantu fa'lu wa fa'ilu? Al fa'lunya zanna wal fa'ilu tu dhamirul mutakallim. Dhamirun yang kembali pada mutakallim. Mana dia? Wa huwa dhamir mutakallim at-ta'u pada kata zanantu. Tu dia nyak tu ya. Lepas tu wa Zaidan tu maf'ulun awwalu. Ni tak boleh baca awwalu ni. Kau sana awwalu ni awwalu kata ya. Tak boleh. Ya tengok lah. Maf'ulun awwalu. Awwalu jangan awwalu. Awwalu tak ikut pun. Tak boleh. Tak kena. Ben buat getek macam lah. Aku getek. Getek ke mana? Ibih getek apa? Itu dah. Dah sana awwalu sini pun maf'ulun awwalu. Tak boleh. Maf'ulun awwalu. Awwalu tak boleh. Kerana wasahnya wazan fi'il dah. Ini menegah tanwin tak boleh. Awwalu. Tu dia. Wa qa'iman tu maf'ulun sani. Maf'ulun wa tanwin dia. Sanin tanwin juga. Asluhu saniyun. Saniyun. Berat dhamah atas dia. Buai tu baik dhamah. Jadi dia mati, tanwin mati. Sanin. Bunyi gitu. Tak boleh semua dua mati ala ghairi hadis. Buaya tu baik. Buaya tak ada yang tulis nun saja. Sanin. Dia bunyi itu dah. Lepas tu dia wayak sa tu dia perala dah lah. Wa kazal qawlu fi hasibtu amran muqiman laqah wa za'amtu rasyidan sadiqan wa khiltul hilala la ilaha kata seperti inilah. Dia wayak sa dia suruh kita qiyaskan. Lepas tu mari kita tengok hasiah pula dah. Sama ni tak ni. Sebelum pada kita nak tengok tu, cuba baca dulu sikit. Baca dulu sikit. Baca ni Hasan. Qauluhu zanantu.
suri qali malun fadanan tuzaidan ayat tahan tuhu. Kata muhasyi kita, qauluhu kata musannaf dalam misal dia zanantu zaidan qa'iman, tapi dia ambil zanantu saja aja. Maksudnya zanna min zanantu. Tu ya. Nak betul zanna daripada zanantu itu. Hak tu hak sudah capur dengan faedah sebagaimana dia kata tadi fa zanantu fa'lu wa fa'ilun al fa'lu zanna wal fa'il ngakil. Muhasyi kata zanna min zanantu. Tu dia maksudnya nak betul zanna jelah. Pada kaedah semula pula lah zanna saat ni bila pergi berhubung dengan dhamir marfu' mutaharrik wajib pakil idgham. Bukan? Kita mengaji di bab idgham tu. Bab idgham ada idgham mumtani', tertegah nak idgham tak boleh. Ni jalan ni. Idgham mumtani' tak boleh ni dia panggil pakil wajib ghamak uraikan idgham. Zanna dak idgham lagi. Zannu dak idgham lagi. Zannat dak idgham lagi. Zannata 5 tempat tu wajib idgham. Lepas tu bermula bertemu dengan nun mutaharrik tu wajib ghamak adalah zananna. Tu dia. Zanannata, zanantuma, zanantum, zananti, zanamtunna, zanantu, zananna. Dia kata dia mula-mula tu ghamak lah. Dia panggil fakir idgham ataupun dengan kata lain idgham mumtani'. Tak boleh nak idgham. Tak nak kata zannatu. Tak boleh. Tadi zanna bagi bertemu zanantu tak boleh zannatu. Tak boleh. Tertegah idgham. Dia panggil idgham mumtani'. Lalu tiup kecek sekapuh zanantu. Kalau gitu hak yang juga menasah sungguh bukan sekapuh zanantu itu fanasihu, maka amih hak yang menasah tu ialah huwa khususu. Kita tu nampak ada titik nak jadi dhat bukan dhat lebih teh disilat ditabak gitu bi huruf jadi titik dhat. Khususu zanna ya. Mana tertentu zanna je amin nawasai bukan zanna sekali dengan tu dak kata dia. Dia nak pergi situ. Bahawa dia jaga sini sodah tu pahak lagi-lagi tu wa kaza seperti inilah yuqalu dikatakan fil baqiyati pada hak yang tinggal lagi tu mengingatlah kata hak ni hak lagi seperti tu. Mana? Hasibtu hasibah saja ya amin nawasai. Maksudlah tu. Za'am tu za'ama saja ya. Khil tu ni pelat klik pada asal fi'il nanti khala khalu khalat khalata khilna lagi kot tu ba'a itulah bi'na bi'ta itu kena pergi betul dengan surah tu dah cara tasrif fi'il madhiyah asal bi'na surah ni dia sekapuh sekelamin lah sekelamin. Abang ulama wa misal kata hak ni sebagai pak hak ni sebagai anak bagi isteri. Suami isteri berkahwin boleh anak ya berdera. Nah itu. Baik. Dia kata wa kaza seperti inilah. Seperti ini kita nak katakan lah. Kama qulna ataupun wa kaza ai ka hadza tafsir pada kata ai ada kama fassarna. Bolehlah nak misah makna ya. Wa kaza ai kaza ai zat tafsiril mazkur pada kata ai zanna min zanantu ila balah nilah dikata kepada yang tinggal lagi kok depan sikit lagi. Bila kata hasibtu kita kata ai hasiba min hasibtu fanasiku huwa khususu hasiba. Kata lagi dia. Baik, sudah pada situ. Kalau gitu fa ni panggil fa tafri' adalah iza alimta ma zukira. Iza alimta tafsiral mazkur. Dia iza alimta ma zukira apabila mu tahu dah bagi hak sebut tadi. Kalau gitu fa fi masuk fa tu fa apa tu fa tafri'iyah. Di atas suatu syarat jawab syarat yang mahzuf kedai yang munasabah iza alimta ma zukira ataupun iza bana laka ma zukira. Apabila nyata bagimu gitu maka fi ta'biril musannifi ada di dalam ibarat musannif kita tu ada apa we musahalatun mubtada muakhar situ dulu fi khabarun muqaddam. Ada pada ibarat musannaf tu orang panggil ada musahalah.
Apa we musahalah? Tasahu bahasa kita ambil mudah. Dia kata. Ambil mudah. Jadi ambil mudah je. Hak sungguhnya zanna apa kata tadilah amil nawasih tu. Kalau patut kat bila zanna, hasiba, za'ama, khala. Jadi ada alima. Hak tu hak sungguhnya. Tapi ni kata zanan tu hasib. Tu ambil mudah. Mudah-mudah kata macam tu. Beritahu ayat gapo-gapo nak beli. Beginilah mudah-mudah kata. Tu musahalah mana aja dah. Banyak tak lah tu. Kalau ada wayak jadi sungguh dibeli. Wayak beli. Begini mudah-mudah kata ginilah. Patah cukup. Pak hurai ke hurai semulalah mudah katanya gini. Tu musahalah. Ni musanah kita kata zanan tu hasib tu dia panggil ambil mudah. Dia panggil fi ta'biril musannifi ada musahalatun. Kan nak boleh buat musahalah gitu hamalahu anak gitu bukan ke idhafah saat ni saat ni bunyi ke idhafah tu dia. Tapi lepas lagi dulu kita kau jaga dah. Musahalatun hamalahu 'alaiha zuhurul ma'na al-muradi. Nak kita buat musahalah buat mudah-mudah tak ada tujuan boleh weh. Buat apa yang musanah buat kok musahalah tu? Hamalahu. Musahalah bermudah-mudah yang menekan akannya akan musanah. Mafhum qada menekan 'alaiha 'alal musahalah. Dah jumlah hamalahu tu sifat pada musahalah tu. Dia kena ada rabit klik pada mausuf. Dah. Tu dia. Ada pada ibarat musanah tu bermudah-mudah yang menekan akannya akan musanah 'alaiha 'alal musahalah oleh fa'il zuhurul makna al-murad. Oleh nyata makna murad. Tilik pada makna murad menyata kok tu, pakai ambil kok tu lah. Buat mudah-mudah kok tu lah. Tu dia. Dia kalau buat berepah je bahasa payah sangat belik buat berepah beginilah mudah-mudah gini mudah-mudah dia mudah-mudah dia tu dia. Nah tu dia. Baik selesai situ cara ke ibarat tu. Apa tu main nak kira zanna ni weh. Tak kalau kata kita dak berkecek kata dia ni setengah pada amal nawasih ya menasahkan hukum muqtada khabar. Sungguh pun begitu bukan mutlak. Bukan zanna agak lagu tu belaka. Bukan. Dia ada syarat. Dia ada ngenkai. Siapa panggil ngenkai. Ada syarat. Tak ada syarat tak boleh. Inilah masalahnya. Haluh. Dia itu kan. Wa syartu amaliha muqtada semula tu. Dan bermula syarat bagi beramalnya zanna ataupun zanna tu tadi. Syarat yang nak beramal kata menasakkan muqtada khabar asal buat jadi dua maf'ul dia tu. Dia ada syarat. Syarat kan tu? Wa syartu amaliha syarat beramalnya zanna itu ialah khabar. Tak bermaksud an takuna bi ma'na taqada. Kalau kita nak wasau ni itulah. An takuna bi ma'na taqada rajihan. Zanna dengan mana i'tiqad. Supaya tak ni? Pak ayat mai tak ni? Zanna mana i'tiqad tu? Apa orang khasyi'in? Allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang ya'taqidun, orang i'tiqad kata, sikit lagi akan temu dengan Tuhan. Tu yazunnu makna ya'taqidun. Zanna dengan mana i'tiqad, barulah beramal menasakkan muqtada khabar jadi dua maf'ul dia. Tu dia syaratlah tu. I'tiqadat dia tu baik dua pula. I'tiqad jazannya putus, jazan yang berat, ya dua pula. Apa nama ni i'tiqad maknanya pegangan yang putus, ada pegangan yang kuat atau rajihan kama huwal ghalibu lah. Seperti yang ghalib. Ya ghalib lah tu. Zona mana sepa yang kuat. Naik dekat-dekat dengan 100%. Tu redak kata saya yakin kalau buat gini, yakin kata berjaya. Yakin lagu tu makna zan yang kuat, bukan yakin makna jazah tu tak. Sebab bagi depan siapa boleh yakinnya. Tu dia. Nah. Ada orang panggil dengan makna i'taqada rajihan kama huwal ghalibu. Seperti itu barang ya ghalib. Wa alaihi lah. Dan di atasnya lah. Atasnya apa? Atas kauniha bermakna i'taqada rajihan. Ambil masdar takun. Wa alaihi ay ala kauniha bermakna taqada
rajihan. Atas ni lah, mana atas keadaan zanna dengan mana i'tiqad rajih ni lah yuhmalu kalamuhul ati, ditanggungkan akan kalam musannaf yang akan datang dalam misal. Sikit lagi dia kata, sikit lagi. Mana? Musannaf kata sikit lagi. Fal arba'atul awalu tufidu tarjiha wuqu'il maf'ul tsani. Tu. Tu kanak kalamnya yang akan datang, tapi sini belik sikitlah. Jadi hasiah duk muka lain. Hasiah mai duk muka 81. Sedangkan tepi duk di muka 80. Tu dia. Hasiah ni hak muka ni sebenarnya. Au jaziman atas pada rajihan. Syarat beramal zanna tu satunya antakuna dengan makna i'tiqada rajih ataupun i'tiqada jaziman. Hak ni yang putus masa kita. I'tiqad jazim, i'tiqad kita orang Islam. Kita mati hidup lek. Kita akan bertemu dengan Tuhan. Yakin. Tak ada 1% pun tak ada 1% pun mana tak ada sikit habuk. 100% penuh kita akan mati, akan hidup balik, akan bertemu dengan balasan Tuhan. Allazina yazunnuna annahum apa nama yatayaqanun, mana gitu. Yakin kata kita ni annahum mulaqu rabbihim, kita akan bertemu dengan Tuhan. Akan bertemulah dengan balasan Tuhan. Oleh itulah Tuhan kata ayat lain, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Dah kita yakin nanti tak? Baik. Tu syarat dia. Misal balas mana? Sini yang misal dah. Qaulil mu'min, hanya orang mukmin hak yakin jazah sungguhnya. Hak tak mukmin tu dek tanggal jazah orang ahli kita. Dia percaya juga kata akhirat, tapi dia tak yakin 100% berita orang mukmin dah. Sebab dia kafir. Qaulil mu'mini, seperti kata orang mukmin, zanantullaha yuhasibul khalqa. Ni kecek dengan jumlah nah. Kata orang mukmin zanantu. Ya zanantu sini dengan makna tayaqqantu. Mana tu? Aku yakin akan Allah itu sama apa tamu. Jumlah akan hisab makhluk. Aku yakin kata Allah akan periksa makhluk dia. Aku yakin. Tak ada kata 99% tak, 100% penuh. Aku yakin Allah akan hisab makhluk dia. Itulah syahid kita. Barulah beramal. Apa dia asalnya? Allahu mubtada yuhasibul khalqa, jumlah di khabar mubtada. Apabila masuk zanantu dengan makna ni, ya zanantullaha yuhasibul khalqa. Jadi Allah maf'ul yang pertama, jumlah yuhasibu maf'ul yang kedua. Tu syarat dia belah tu. Apabila syarat tu begitu, fa illam ni panggil muqabil. Apa tak penyah pula ni? Dah begitu ga maka. Tu maka. Fa illam takun, maka jika tidaklah ia zanna, kalau dia tu tidaklah ia bimakna li'tiqadi, kalau dia tidak makna i'tiqad, hanya zanna dengan makna sengka gitu ya. Zanna dengan makna sengka gitu ya. Tak ada kuat dak. Bahkan zanna dengan seka lah, seka tu panggil tomoh, tuduh. Tu zan manalah tu. Taswirnya macam mana? Illam takun bimakna li'tiqad bi an kanat, dengan bahawa adalah ia zanna itu bimakna tahama, dengan mana tomoh. Kita ambil kalimah Arab jadi Melayu, tomoh. Tomoh ni apa? Tuduh tak molek kat orang. Tu tomoh. Orang tak ada ambil, tuduh kata orang ambil. Barang dia hilang. Kholik tu ambil. Lah mu tengok ada. Kamu duk kata ke dia. Tu panggil tomoh. Sengkau makna tomoh. Ada orang Melayu kita kecek sak. Aku duk sak ke dia tu. Sak makna tomoh dah tu. Kalau zanna makna tomoh begitu, jawab illamnya, jawab ta'addat liwahidin. Secara muta'addi ia zanna limaf'ulin wahidin. Dia masuk lagi. Liwahidin ay limaf'ulin wahidin. Yang muta'addi satu, tak masuk lebak nawasah kita dah lah. Keluar daripada bab. Yang tak diikut syarat. Itu dah. Tak diikut syarat.
Tu dia. Nanti banyaklah Quran banyak pakai zanna makna yakin banyaklah. Para kafir apabila mati sak yakin bih ya kafir berkata dia kena neraka, dia kena azab. Yakin bih, inna muqinun, kami yakin dah, kata kami berat dah. Minta taklid kami ke dunia lah semula. Kami nak beri mepah mati semula. Tidak minta bagi mustahil dah tu. Tu dia. Kalau zanna tidak pakai makna tu, hanya pakai makna tomoh, seka makna tomoh, tuduh, hak tu mutaaddi satu, bukan bab nawasih adalah. Misal dulu nahwu suriqali malun. Baca dengan bina maf'ul lah dah. Sebab dia mari malun tulis belah tu. Kalau dia tulis ada alif tu, boleh kita kata saraka nak rajak ke seorang pula dah. Pakai seni suriqali malun, telah dicuri bagi aku akhir harta. Mana orang curi harta aku, dicuri ni tak tahu siapa lah. Kalau tahu mek tokoh-tokoh tak panggil curi, kerana makna curi je pelorak pula. Akhdhu malil ghaib kufyah, ambil harta orang lain dengan jalan sembunyi tu curi. Kata depan mata tak panggil curi, panggil ci. Masalah tu dia. Suriqali malun, dicuri bagi aku hak harta. Harta aku kena curi lah. Pas tak kalau kena curi dak risik lebih kurang. Fa zanantu Zaidan. Situ nak bermakna dah. Maka seka aku akan Zaid. Seka dengan mana hak dulu makna yakin tak? Ayyatahamtuhu, tu makna zanantu. Mana aku tomoh, aku seka, aku tomoh ke Zaid. Aku duk tuduh tah Zaid lah. Tu orang panggil zanna makna ittahama. Maka ni mutaaddi satu maf'ul saja. Zaidan saja cukup. Terkeluar daripada bab nawasih. Nak ingat dalam kaedah. Bila kita baca ayat, bacalah hadis, kita muhaga nama puasa yang ni. Ni sini zanna makna apa? Sini zanna makna apa? Tu kaedah dia. Ni kita mengaji apa yang kata? Mengaji dalam lubuk dia. Kalau kebun kat ni kebun dia, kebun kaedah nahwu mengajilah ni. Lepas tu bila kita pergi mengajilah hadis lagi apa ibarat apa, tengok ni kaedah dia. Pakai tak mengaji kaedah nak hidup sendiri ke mana? Kiranya innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu hanya dengan belajar sungguh-sungguh. Dia dah habis. Lepas tu klik kepada misal kat tepi, tak ada payahlah, ibarat pun sama je. Kita klik semula ke tepi dia. Wa kadzal qawlu fi hasibtu amran muqiman. Misalnya keduanya begitulah supaya zanan tu Zaidan qaiman lah. Perkataan kepada misal hasibtu amran muqiman. Hasibah makna seperti tadi juga. Hasibtu, aku seka makna kata aku yakinkan Zaid iaitu Umar tu seorang yang bermukim. Sepuak kita lah, mereka pun masing-masing mai duduk sini paling bermukim, bukan bermustautin. Tu nak misal parti loraknya mukim kepada tu, itu pergi duduk. Dia dia berhenti di beberapa hari. Baik. Pas ni pun serupa tu juga hasiah kata qauluhu wa hasibtu. Semua hasiah dok qauluhu ni dok qauluhu hak muka lek sana no. Bukan dok qauluhu hak lek ni. Dok qauluhu hak muka lek sana, hak bila kata tujuh, mana tujuh? Zanantu. Tu qauluhu tu. Wa hasibtu. Qauluhu wa hasibtu hak tu. Sikit lagi wa za'amtu, qauluhu wa za'amtu. Jadi dia panggil dia teralih muka, sepatutnya kena duduk sama-sama muka 80 baru tak peling dah. Hasibtu gapo dia? Wa syartuha, dia kata pula. Dan bermula syaratnya syarat hasibtu. Ni hazah mudah dah ni. Hazah mudah dah ni. Wa syartuha nak kata mana? Ai syartu amaliha. Kazanantu ni ka syarti amali zanantu. Dia maknanya dia. Bermula syarat amalan hasib tu seperti zanat, seperti syarat amal zanantu dulu. Lah noi. Tak nikah antakuna bi makna taqada. Ni pun seperti tu. Tu hasib tu dengan makna i'taqadtu. Siapa tabak tayakkan tu, yakin tu, barulah hasibah mutaaddi dua masih lebat nawasih kita ni.
Adapun amma iza kanat bimakna sirtu, apa dia? Ahsibu, hasiba, yahsibu, yahsabu. Ya dua kan? Sabab ni kita dah baca dalam berzanji syi'in, boleh baca dua. Nasabun tahsibul ula bihulahu, boleh? Nasabun tahsabul ula bihulahu. Satu luah tami. Nasabun tihsabul ula bihulahu. Dia pandai boleh main kokak-kokak. Baca qiraah dah. Nah itu kan. Tu saya. Baik. Tu ada pun kata dia kalau hasiba dengan makna sarab itu, tu jawab dia khabarnya, jawab izan, fa hiya lazimat. Tu. Maka ia hasiba dengan tu fi'il lazim. Bukan fi'il mutaaddi. Bukan fi'il mutaaddi. Seperti taqulu hasiba zaidun aysara. Ada alif juga. Ada alif ke? Wa huwa nanti kena tengok logatlah. Tengok logat. Ahsab mana wa huwa allazi fi sya'rihi syukratun. Nak tengok logat dah lah. Sini tu taruh logat so. Fa in kanat bi makna adda. Hasibah makna bila tu lah. Hasibah makna hisab kira bila lah. Hasibah makna tu. Fa in kanat, maka jika ia hasibah bi makna adda, makna bilang, makna hitung, makna kira. Hasibah makna tu hisab makna kira. Seperti ka hasibatul mala, telah hisab aku akan harta, telah kira aku akan harta. Pak orang menega dak kira sokmo bukan? Berjual pagi, petang bawa katuk kedah kira hari ni boleh banyak mana, habis apa barang ada apa dah hisab. Hisab tu hisab mana kira. Hak tu ta'addat liwahidin weh. Mutaaddi ia satu saja. Hak kata maf'ul ni dia kena hasibah makna yakin, hasibah makna kuat sekali, barulah masuk lebat kita. Seperti syair dia kata hasibtut tuqa wal juda khaira tijaratin. Ayalah tu. Hasib tu aku yakin at-tuqa sifat takwa, takut ke Allah, wal juda dan murah hati ke jalan kebaikan, aku yakin kata khaira tijaratin, sebaik-baik perniagaan. Tak ada dah berniaga nak lebih pada tu. Hati takut ke Allah, sifat murah ke jalan kebaikan. Kerana Allah, itulah kalau bab berniaga paling utama sekali. Tu saya kata hasibtut tuqa wal juda khaira tijaratin. Jelah tu. Hasib mana yakin. Habis dua dah. Wa za'amtu. Tu klik ke humi dulu. Zanantu, hasibtu, za'amtu, wa za'amtu, qauluhu wa za'amtu pula. Dia dia. Za'amtu pun makna tu juga, makna kuat sekali, makna yakin. Wa syartuha apa tadi juga dan bola syaratnya, syarat za'ama yakni seperti tadilah kedainya. Wa syartu amaliha, syarat amalan dia nak beramal tu antakuna, bahawa ada ia za'ama bermakna taqaddar rajihan, supaya zanat tu tadilah. Tapi hak ni saya faqat. Apa makna faqat? Apa makna faqat? Duna i'taqada jaziman. I'taqada jaziman tak ada za'ama. Za'ama tu setinggi-tinggi dia dia i'tiqad cara rajih. Maknanya 90% lebih tak sampai 100. Tu kecek dengan za'ama. Tinggi pun tinggi tak sampai 100. Tak sepuh hak tadi. Hak tadi i'taqada rajihan. Hak satu lagi i'taqada jaziman. Adapun za'ama dengan makna i'taqada rajihan je. Faqat apa makna faqat? Ai duna i'taqada jaziman. Ambil faham di hak atas tadi dah. Makna kata za'ama makna kuat sekali. Bukan za'am makna tawahum wa sekalinya tak. Kalau gitu wala takunu bimakna li'tiqadil jazim tak ada. Dan tidaklah ia za'ama dengan mana i'tiqad jazim, i'tiqad putus, tak ada. Habis. Tu walau bagaimanapun syarat dia kena za'ama dengan mana i'tiqadah. Walaupun tak ada hak jazim pun tak apalah. Baru dia beramal jadi amal nawasih macam ni.
Mafhumnya apa dia muqabilnya? Fa in kanat bi makna kafala. Alhamdulillah. Maka jika adalah ia za'ama dengan makna kafalah. Kafalah kita dah panggil apa? Jamin, sanggup. Kafalah makna jamin, sanggup. Za'im. Za'im yang nyanggup. Dia panggil kafil. Kalau kita Mekah kita nak buat iqamah nak gapo, kena cari kafil. Ni depan kena cari kafil. Orang nak cari kafil. Kafil. Kelimah kata kafil, tapi orang awal dia pandai kena cari kafil lah. Tidak nak kita tak ada kafil. Kok mana tak ada kafil? Kafil. Kelimah ni. Kafala mana sanggup jamin oleh Quran. Apa dia? Hak kita kira kita baca wa kafalaha Zakaria. Kira lain baca wa kafalaha. Kafalah tu. Kafalah mana belah. Akal Siti Maryam tu oleh Nabi Zakaria. Kafalaha. Kafalah. Kalau za'ama dengan makna kafalah, hak tu ta'addad li wahidin. Muta'addi satu ya. Kepada maf'ul ya satu saja. Ta'addad li wahidin ay li maf'ulin wahidin. Seperti misalnya nahwu za'amtu Zaidan bi makna kafaltuhu wa dhamintuhu ya berdua. Mana za'amtu Zaidan, maknanya telah sanggup aku akan Zaid, telah jamin aku akan Zaid. Orang tak jamin apa-apa nak pergi beli motor kereta kan, balik pihak syarikat berisak tu, aku tak sedap je ni beli mai orang jamin. Kita pergi tak apa Zaid ni aku jamin. Ada kawan tak apa aku jamin. Tu mana aku jamin ke Zaid. Za'amtu Zaidan tak ada mana aku suka dah no. Aku suka ke Zaid dah no. Aku sanggup akan Zaid. Aku jaminkan Zaid. Tu makna dia. Za'amtu Zaidan bi makna kafaltuhu wa dhamintuhu. Hak tu mutaaddi satu je. Zaidan maf'ul cukup. Wa in kanat bi makna ra'usa. Jangan dia tulis hamzah wa boleh bawah. Ra'usa. Jangan baca panjang. Kalau panjang dia kena hamzah dulu pada wa. Baru ra'us. Ra'us tak ada ru'us, jamak pada ra'si makna kepala pula dah. Ni madhi ni. Kalau za'ama dengan makna ra'usa yar'usu ba ya kelima fa'ul yaqulu. Apa arti dia? Lurah kata aisara ra'isan, mana jadi ketua ia, jadi huana. Ra'usa Zaidun jadi huana oleh Zaid, jadi kepala oleh Zaid, jadi ketua. Tu mana ra'usa. Kalau za'ama dengan mana sara, mana ra'usa dengan arti sara ra'isan, au bi makna apa dia? Hazalah. Kuruh bahasa kita. Dia ada makna kuruh, dia ada lagi makna apa dia? Senda. Makna senda bergurau dah. Bergurau-gurau. Selora dia agak dah. Dalam dia kata salatun hazluhunna jiddun. Jidduhunna jiddun, hazluhunna jiddun. Sungguh pun jadi sungguh, berselora pun jadi sungguh. Tu hazal. Dan juga ada pakai makna kuruh, hazal juga. Au samuna masa kita gemuk masa. Gemuk ni berdaging. Au tama'a lobo. Banyak dia ni pula kalau lorak nak tengok qomuh lah. Kita tak ingat lorah tu kita kena buka dia qomuh. Kita lorak. Kalau za'ama dengan makna jadi ketua, za'ama mana kuruh, za'ama mana gemuk menyok, za'ama makna tomok, lobo. Hak tu kata dia kanat lazimatan, fi'il lazim hak tu. Itulah di antara dia dah. Qauluhu wa khiltu. Nak perhabis aja ayat dulu za'amtu khiltu. Katanya khiltu pun bimakna taqadar rajihan. Nak pakai masalah bab nawasan juga khala dengan makna i'tiqad, makna rajih, makna kuat seka apa tadilah baru masalah bab nawasan kita ni. La tidak bimakna takabbara.
Ada panggil khuyala tu mari pada ni khala ya khalu khuyala jumlah tu sombong. Tu dia khayal. Khayal ya khayat dia mari sama duk khayal perasa kata dia tu lebih kan, perasa kata dia tu besar, pandai kat orang lain nampak halu, rendah, mutabak, ayo bahasa besar. Khayal. Arab panggil khayal. Kita kecek kapung kaya. Berkali kelimah Arab tu dah kata kaya itu kaya. Kaya. Ada kaya ikut saya lu. Tengoklah kecek. Jadi ada makna logat khala dengan makna takabbara. Nak sombong, aku enggak. Misalnya, nau khala Zaidun, mana takabbara Zaid, takabbur Zaid, sombong Zaid. Tu khala manalah tu. Ni fi'il lazim, tak masuk lebat kita lah. Au bi makna zala'a. Ni lurah gharibah jara-jara ni, jara-jara sekali temu. Zala'a. La bi makna zala'a. Atas pada bi makna takabbara. Gapo zala'a we? Ni ayat depan sikit lagi dia kata misal dulu. Nahu khalal farasu ay zala'a. Apa makna zala'? Wazzala'u hal kaifatillah makna al-araju. Araj ni maknanya apa? Kita panggil logat kampung kita kata kecok. Bahasa surat dia kena tulis encok. Encok. Dia kecek bahasa tu bahasa surat. Kita kecek kampung kecek ngakah kecok. Dia tu kecok. Apa tu kaki dia kecok? Luka, kaki dia berdarah, kaki dia bekak jadi berjalan dia kecok. Tu zala'a. Zala'al farasu. Tu khalal farasu ay zala'a. Kecok kuda. Apa jadi kecok kuda tu? Dia dia. Tu orang ayat tu khala tu tidak masuk lebat kita lah. Wala bi makna sara za khalin. Atas pada la bi makna takabbara belaka tu. Khala dengan makna ittaqadalah maksud amin nawasih. Tidak dengan makna sara zakhalin. Apa dia? Makna gapo pula tu? Khala berkali pakai makna apa jadi pak saudara. Khali dia panggil khal. Khali ya orang Arab kalau pak saudara balik pak dia panggil khal. Kalau pak saudara balik mak ada silap. Pak saudara balik mak. Pak saudara balik mak dia panggil khal. Khal. Kalau pak saudara balik pak dia panggil am. Itu bahasa dia lagu dia guna. Misalnya adik cik kita, adik ayah kita hak jatuh, adik ayah kita, pak su kita sebelah balik cik kita balik ayah kita panggil am. Pak saudara dia panggil am. Kalau adik balik mak kita, kakak mak kita, pak saudara kita juga ke panggil? Dia panggil khal. Logat demo je belah tu. Kita pak saudara belakang. Ni mana pak saudara? Nak tanya semula, pak saudara balik mak kau balik pak. Kau tu. Pak nakal. Nah. Ya, hatu pergi ke logat tadi, hatu dah pergi keluar semua tu. Ni masuk dengan nahunya. Apabila bukan makna ittaqada, sama ada pakai makna takabbara, pakai makna zala, pakai makna sar zakhal, semua itu fa innaha maka bahwasanya khal fi hadhil mazkurat atau fi hadhil maani takunu lazimatan. Jadi ia lazim. Apa tak ni? Khalal farasu jadi kecak kuda cukuplah. Tak ada nak kemampu dah. Tak ada kena mengenang dengan bab kita ini. Kalau kau ni pula fa in kanat maka jika ia adalah ia khala bi makna nazara wa absara. Makna tengok. Ada juga khala pakai makna tengok. Khala tengok dengan mata kepala tu. Nazara wa absara. Kalau belah tu ta'addad, ia muta'addi ia, tapi liwahidin kepada maf'ul satu saja. Misalnya nahu khala zaidun, bila kita wasa khala zaidunil hilala. Makna mana? Ai absarahu wa nazarahu. Itu makna dia. Mana? Tengok oleh Zaid akan anak bulan. Jadi khala jumlah tengok. Tu khala dengan mana absara. Muta'addi satu maf'ul saja, tidak dua macam amin nawasah ni taklah. Tu syarat dia dah. Lepas tu dia pesan je lagi. Kalau sekira tahu kita bila khala pakai makna absara, tengok dengan mata, dia muta'addi satu. Lepas tu ada nasab lepas pada tu pula tu.
nak i'rab jadi maf'ul yang kedua tak leh, dia mutaaddi satu saja. Satu nasak tu dia pesan lagi fa in zukira mansubun tsanin, maka jika disebut akan maf'ul yang kedua ni pada rupa yalah ai suratan lah kita kata, maka jika disebut akan yang dinasak mansubun sani, disebutkan yang dinasak yang kedua lepas pada absara khala zaidunil hilala laihan, kita buh kata mudian, misal depan dah tu dah kena bawa gini kata dia fa huwa halun, maka ia apa ia al mansubun sani tu kena bawa ke ha, tak bawa ke maf'ul yang kedua tak boleh. Misalnya ka qaulika ataupun ka qaulika seperti kata engkau khala zaidunil hilala mudian, tu dia. Jadi i'rab macam mana ni? Khala dengan mana absara, mutaaddi satu, zaidun fa'il, al hilala maf'ul bagi khala, mudian tu nak kata maf'ul kedua tak boleh kerana khala mutaaddi satu saja, kena bawa halun. Masya-Allah. Itu kaedah dia. Begitulah kita takrian ini supaya ja'ala gapo tu orang dak kata ja'ala makna khalaqa au jada mutaaddi satu, kalau ja'ala makna sayyara mutaaddi dua pada Quran. Nah wa ja'ala al-laila libasa, ja'ala fi'il apa, kalau ja'ala makna au jada khalaqa, ja'ala al-laila maf'ul, habis cukup. Lepas tu libasan kena bawa kok bawa kok gapo tasbih. Kalau ja'ala makna sayyara maf'ul yang kedua lah tu, wa ja'ala al-laila libasa wan nahara ma'asha. Nak i'rab macam mana? Ni dia lah kita duk mengaji sini, bila lagi mengaji i'rab ayat Quran lah hadis ni kita nampak gambaran. Inilah orang panggil alat ilmu syarak dah. Sebab itulah kita bersungguhlah haris jadi lobolah dalam kita mengaji ni. Sesat sikit lagi. Tu dia lah. Jadi temu pasal putar balik kono hadis Quran putar balik pusakit hati. Kita tengok lagi tak erti. Habis ke kira. Itu dah. Habis ke kira. Tengok dia. Awaqiltul ilala laihan. Tu buat misal saja duduk depan. Tu kita duk tengok hak muhasyi mari duk hurai perkataan musannaf kita wahiya sab'atun zanantu hasibtu za'amtu khiltu, baru 4. Alimtu ra'aitu wajadtu, 3 lagi. Hasiah tu ayat habis. Hasiah tu ayat habis tu. Amal kita perhabis hak 7 tu. Lepas kita kau tengok hak sekirat lagi tu dah. Qauluhu wa alimtu pula. Dia kata alimtu. Alimtu tu pun menasabkan dua maf'ul juga atas mubtada khabar. Kata dia ai iza kanat bi ma'nal yaqin. Alima dengan makna tayaqqan, makna yakin, itulah mutaaddi dua. Bi ma'nal yaqini awir rujhani, makna kuat skor pada tadilah. Kuat skor 90% lebih. Tengok tak siapa 100%. Tu bila alima makna tu ia mutaaddi dua. Mukabilnya fa in kanat bi ma'na arafa, maka jika adalah ia alima dengan makna arafa, kita duk jumlah kena. Kalau alima makna arafa, dia ta'addat li wahidin. Duk jumlah tahu, reti, kena. Dia mutaaddi satu je. Seumpama misalnya nahwu alimtul mas'alata, tak ada nama yang kedua dah. Aku tahu masalah ni. Mana? Ai arabtuha, aku kenanya. Dia dia. Yang mutaaddi satu ialah. Kali gitu hak Tuhan kata dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika hingga akhir. Iklan mana apa tu? Tu iklan makna yakin. Iklan makna yakin. Fa'lam, maka yakin olehmu. Yakin kata anak annahu akan bahwasanya. Tak kalau sebut dah Allah tu, pakai dhamir rusyad. Kalau tak sebut kalau kata fa'lam, maka yakin olehmu annahu akan bahwasanya, nak klik pada Allah tu lah. Apanya? La ilaha illallah. Soalan kata mu yakinlah Allah itu tidak ada yang sepatut disembah selain dia saja.
Tu ilam mana yakin. Ataupun kalau kita pakai ilam mana i'rif, jalan juga. Fa'lam, maka kenal olehmu akan bahawasanya maf'ul situ tak ada masalah maf'ul cukup. Dah. Cuma kita nak kira kaedahnya kata kalau alima dengan makna yakin dan makna rajaha, hak tu mutaaddi dua. Maksud lebak menasahkan hukum mubtada khabar. Kalau arafa alima dengan mana arafa mutaaddi satu, bukan bab nawasih lah. Seperti kata alimtul mas'alata, aku tahu masalah tu. Maknanya arabtuha. Tak ada nak mempunyai kedua lah. Itu dia. Wa ra'aitu qawluhu wa ra'aitu pula. Kita dah jumpa kata lihat. Dia tubik dua tu. Lihat mata kepala, lihat mata hati. Ni masih lebat nawasih juga. Iza kanat bima'nal yaqin awir rujhani, supaya alima juga. Wa misluha, dan seumpama ra'a al-yaqiniyah wa awir rujhan, supaya juga ra'al hilmiyatu, ra'a mimpi. Ra'a makna mimpi tu, ra'a hilmiyah dia panggil. Ra'a makna mimpi. Kira kita duduk tidur, duduk cenderung, duduk lelak, rata-rata nampak dalam tidur kita tu panggil bermimpi. Supaya tu juga apa dia weh? Mutaaddi dua. Tengok dalam apa? Ra'a mimpi surah Yusuf tu. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidi. Ra'aituhum, aku lihat dalam mimpi akan sekalian itu bintang yang sebelah dan matahari bulan ke-13 lah. Aku tengok bintang yang sebelah dan matahari dan bulan capur mari di 13 semua tu sajidi. Ini sajidi nali pakat sujud aku. Tu ra'a hilmiyah panggil. Yusuf dah oyak tadi dia mimpi, dia oyak kat ayah dia. Ni panggil ra'a hilmiyah. Supaya tu juga yakni mutaaddi dua juga. Alal asahhi, ada mukabil sikit tu. Baik, fa in kanat, maka jika ia ra'a tu bermakna absara, melihat dengan mana tengok dengan mata kepala, kerana ki absara. Dia panggil ra'a basariyah, ru'yah basariyah dia panggil. Ni muta'addad li wahidi. Apa tidak tahu ra'aitu zaidan lah. Misal maf'ul ra'aitu zaidan, aku tengok kan zaid. Tu ra'a basariyah muta'addid satu. Hak ada kata hak tadi dua ni ra'a yaqiniyah, aku yakin. Ataupun ra'a mimpi, aku bermimpi lihat, ataupun aku lihat dalam mimpi. Itu muta'addi dua. Fa in wujida ba'dahu mansubun sani, apa ni? Jadi kalau ra'a basariyah dia kena muta'addi satu saja. Baik, kalau didapati kemudian daripada wahidin, kemudian pada maf'ul yang satu dia dapati mansubun sani, ada nasab so lagi yang kedua. Apa tadilah bahwa halun. Kena bawa ke hal. Bahwa mansubun sani kena bawa ke hal, bukan maf'ul dak. Seumpama nahwu, seumpama kata ra'aitu zaidan qa'iman. Kita main ra'aitu makna apa? Ra'aitu makna tengok dengan mata kepala. Zaidan maf'ul ra'aitu cukup. Qa'iman hal pada zaidan. Ataupun hal pada tu. Dia boleh pergi belakang tu. Tu pada misal apa dia? Laqitu amdallah rakiban. Ra'aitu zaidan qa'iman. Qa'iman jadi Arab jadi ha tu boleh ha klik pada zaidan boleh. Ha pada tu boleh tu. Itu dari segi makna kira semulalah. Kena ayat atau qa'iman jadi ha, tak boleh jadi maf'ul yang kedua, tak boleh. Kerana ra'a basariyah. Telah lihat aku akan zaid. Hal keadaannya zaid yang berdiri. Tu kalau ha pada zaidan. Kalau ha pada tu boleh ke? Ra'aitu zaidan, aku lihat akan zaid hal kauni, hal keadaanku yang berdiri. Masa aku tengok dia, aku tengah duduk berdiri. Tu sah makna dah. Ayat tu qa'iman ha bukan maf'ul. Kalau ra'a yakiniyah, dua tadi dua.
Au bima'na i'taqada. Ada lagi ra'a dengan makna i'tiqad. Ha ni tata'adda li wahidin aidan. Ra'a makna i'tiqad mutaaddi satu juga. Kalau gitu kena taling kok ni. Ra'a dengan makna berpendapat. Saya berpendapat. Tu ra'a makna i'taqadat. Kita kena terjemahlah tu. Pada tu ra'yu. Tengok je misal Nahu. Seumpama kata gini, ra'a Abu Hanifah wujubal witri. Tu ra'a makna berpendapat. Telah berpendapat oleh Abu Hanifah akan wajib semaya witir. Itu pendapat dia. Mazhab Abu Hanifah wajib semaya witir. Pendapat orang lain kata sunat muakkadah. Tu ra'a dengan makna i'taqada, terjemah berpendapat. Ra'a telah berpendapat, telah pendapat oleh Abu Hanifah akan wajib semaya witir. Tu nak misal ra'a apa dia dengan makna i'taqada. Au bi makna asyarah. Ada soal lagi ra'a dengan makna isyarat. Ra'a dengan makna isyarat. Kadzalika. Apa kadzalika? Ai tata'adda li wahidin. Mutaaddi satu juga. Misalnya nahu ra'a Zaidun kaza. Apa makna? Ai asyara bihi. Telah lihat oleh Zaid, telah isyarat oleh Zaid dengan begiya-begiya. Hak ni campur dengan lurah banyak ni dah. Ada cara ni masuk lorak banyak ni. Tu dia. Ya kalau sesat lurah, satu juga jalanan ilmu sesat. Ya kerana tersengah pada khilaf ulama juga, ya pucuk daripada lorak, pucuk daripada bahasa kecek. Kadang-kadang jadi pertengkaran juga. Khilaf bahasa, bila kita tahu banyak bahasa hipung gini. Sabarlah weh. Dia mau kata apa? Ni kata gini. Makna dia malah ni. Ni mana hipung apa? Tak apa. Mun tahu sebelah, aku tahu sebelah, dia jadi belah juga. Bahasa lurah. Ni panggil lurah temu ra'a dah kena berhati tengok sini pakai makna apa. Kalau pakai makna ni tak sah. Kalau pakai makna ni kaedahnya gini. Tu kena campur dengan lorak bahasa. Dan satu lagi hak terakhir wa wajadtu. Qauluhu wa wajadtu bi makna i'taqada i'tiqadan jaziman. Apa tadi dah? Wajadtu mana yakin juga. Barulah mutaaddi dua. Fa in kanat bi makna asaba, maka jika adalah ia wajada dengan makna dapat, boleh. Wajadalah tu. Misalnya ka wajadtu dhallata, telah dapat aku, telah boleh aku, aku akan benda yang sesat. Kambing sesat tak tahu pergi ke mana. Boleh dah. Tu orang panggil belah tu. Tu orang panggil wajada dengan mana asaba, dapat, boleh. Supaya dia kata menjada wajada. Tu ada tu. Man talaba syai'an wajada, jawab dia. Siapa-siapa cari akan sesuatu perkara, lepas tu dan bersungguh-sungguh dalam cari dia tu. Jawab dia, wajadana dapat, ia bolehlah ia. Siapa bersungguh boleh ia. Tu wajada mana boleh. Jalah tu menjadi syait kita sini. Kalau dia kata sangat tu menjada wajada. Siapa bersungguh boleh ia. Siapa bersungguh dapat. Tu mana wajada dengan makna asabah. Terjemah dapat ataupun boleh. Tu mutaaddi satu je. Ta'addat li wahidin. Wajadtu dhallata, telah dapat aku akan barang yang sesat. Dia mau cari tak temu, boleh dah. Dia mau nak cari barang hilang, boleh lagi. Boleh dah. Itu mana wajadtu dhallata. Wajada dengan makna asabah. Au bi makna istaghna. Wajada dengan makna terkaya. Terlepas. Au haqida. Dia mungkin dua. Ataupun dengan mana apa kita panggil? Taruh dendam. Dia taruh dendam dalam hati, dia berdendam ia dalam hati. Supaya nak marah ke orang tu, dia taruh dalam perut. Dia panggil haqid. Dia panggil berdendam. Taruh dendam dalam hati, dendam. Au hazina yahzanu, duka cita, sedih. Kalau wajada makna tu fahiya lazimatuh tu. Seperti kawajada Zaidun ayistaghna au haqida au hazina. Wajada Zaidun jumlahnya terkaya oleh Zaid.
ataupun berdendam oleh Zaid ataupun duka cita oleh Zaid. Allah tu sabit dengan lurah nah. Habis apabila lurah ikut tu dah mai sambung dengan nahwunya. Nak masuk dia kata amil nawasih bila tu syaratnya kena pakai makna i'tiqadat, barulah jadi amil nawasih. Kalau dipakai makna lain pada itu tidak. Selesai. Lepas tu tinggal kalam musannaf kita tu duduk dalam nisa berderet tu mari dah. Kita tinggal kat tu dulu. Pada kata wa za'amtu wa kadzal qawlu fi hasibtu amran muqiman. Wallahu a'lam.